Okey semua, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Tomina Syahim. Okey, jadi di video ini saya nak bagi tahulah yang sebelum ni ada sedikit masalah dalam rumah tangga kita orang sebab Nasha terjatuh masa dia nak jalan pergi dapur. Jadi selama 4-5 hari ni saya agak sedikit sibuk lah nak uruskan order customer semua terkendala lah. Terkendala pasal nak urus isteri, urus anak, lepas tu urus nak masak dendeng, masak jering, sambal jering, lepas tu masak rendang Minang, lepas tu buat ambil order keripik jering, lepas tu dengan opak, macam itulah. Alhamdulillah dah pelan-pelan dah settle semua. Jadi di video kali ini nanti saya juga nak tengok tak ada orang nak bangun rumah dekat sebelah tu. Tanah dia baru beli kot, saya rasa dia dah ambil alat berat dah untuk bersihkan. Okey, nanti kita keluar sekejap. Okey, jadi di video kali ini saya nak tunjuk juga produk terbaru kami sebab produk yang ni belum apa-apa sama sekali saya upload melalui video kan. Nah, jadi saya nak bagi tahu kita orang ada produk baru iaitu sambal jering. Sambal jering guys, kita makan dengan nasi putih dengan telur sebab sangat-sangat sedap. Sekarang kita orang ada 3 produk. Ada 3 produk. Yang pertama ada dendeng batokok balado, ini produk pertama kami lah. Yang kedua ada rendang daging Minang. Kemudian ada sambal jering. Tapi yang nak saya buka ni yang rendang daging Minang dengan sambal jering lah sebab dendeng korang dah selalu tengok kan. Kali ni ada ready stock tau. Okay, saya buka sambal jering, produk terbaru. Untuk harga ni RM19 tau. Untuk Semenanjung, Sabah, Sarawak 22, Singapura dan Brunei RM25 belum termasuk pos. Okay, korang kena try tau. Ni sambal jering, bismillah. Boleh bertahan 18 bulan sama macam yang lain, sama macam rendang dendeng. Bismillah. Sambal jering kita guys. Tuh, jering dia gemuk-gemuk. Maaf ya, saya makan seorang sebab isteri saya baru saya ambil daripada hospital tadi. Jadi dia kena rehat dulu. Saya makan dulu ya. Tuh, sambal jering. Ni, sambal jering kita gemuk-gemuk tau. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqana wa qina azabannar. Dia lembut tau jering dia. Lembut, lepas tu besar-besar. Jangan tanya kesedapan dia Kau nak order boleh try satu dulu bagi nak rasa. Okay, sekarang saya nak buka rendang daging Minang pula. Tuh, rendang dia guys. Pure daging tau, pure daging dia lembut. Bila korang makan ni, aura rasa Minang dia sangat kuat. Rendang ni. Jering campur dengan rendang, bagi telur, kauk nasi banyak-banyak. Bismillah. Okey semua, jadi lepas makan tadi saya nak tengok tapak rumah yang baru orang buat dekat sini. Oh bukan yang tanah yang saya buat video hari tu lah, yang nak jual 50,000 tu. Yang 50,000 tu ada lagi bahagian sini.
Yang ni 50,000 guys. Tapi saya tak tahu saya sampai mana. Yang ni orang baru apa? Baru dia bersihkan nak buat rumah kat sini. Tuh. Suasana dia. Tengok. Bagus kan? Saya ditemankan Tarik. Kenapa Tarik? Panas ke? Ni. Kenapa dekat sini apa? Nama dia lorong nenas sebab dia banyak apa orang tanam nenas tau kat sini. Tu. Cantik kan kat sini. Pagi-pagi, petang-petang guys. Kat area rumah saya ni. Banyak suara burung. Ni pokok nenas tau ni. Macam padi kau tengok dari jauh. Kan Tarik? Ni sebelah ni saya tak tahulah nak dibuat. Tapi dia dah bersihkan dah ni. Kat sini. Dekat sini rumah-rumah moden lah. Banyak orang-orang daripada luar beli tanah kat sini guys. Sebab harga dia masih berbaloi lagi lah. Dekat Jenjarum ni saya rasa bakal maju ni nanti untuk kedepannya. Sebab banyak jalan tol dah dibuat kan. Sini ni tak jauh dari bandar. Tapi suasana dia cantik. Jadi ni orang nak buat rumah lah dekat sini. Dia sebelum ni hutan kat sini ni. Bukan hutan, semak belukar. Tapi dia bersihkan dalam 1 hari dah settle lah. Tu. Dia nak buat rumah kan Tarik? InsyaAllah lah, doakan lah. Kami kalau ada rezeki lebih nanti bila-bila masa cari tapak tanah macam ni dululah. Buat macam ni. Jom Tarik balik. Balik jom. Panas kan kat luar. Macam inilah suasana dekat rumah saya ni. Ada budak-budak kat depan tu tengah main takraw. Tarik jom balik lah. Jom balik. Dah main. Jom balik. Okay guys, jadi saya nak bagi sedikit penjelasan ni di video saya yang masa saya review rumah kampung tu kan, video saya yang sebelum ni tu. Banyak tanya, Tommy dah pindah ke? Tommy dah pindah ke? Sebenarnya saya tak ada pindah, ni rumah lama tau. Saya dah setahun dulu dekat sini. Mungkin korang dah lama tak tengok kot. Jadi saya duduk di sini dari setahun lebih. Dah 1 tahun 3 bulan macam tu. Pindah dekat sini. Mungkin banyak yang baru perasan kot. Jadi kemungkinan InsyaAllah lah doakan saya. Sebab kalau ada rezeki lebih tahun ni saya akan pindah lah. Nak cari rumah yang dia punya bahagian dapur masak dia besar. Macam itu. Rumah ni okey, tapi untuk 2 anak okey. Tapi kalau ada baby kan, sebab kita orang tu masak tu dekat tengah guys. Masak rendang dan tu dekat tengah. Dekat bahagian apa, tempat kursi meja tu depan peti ais, dekat tengah-tengah situ. Jadi asap dia tu berembun. Faham tak? Dia panas. Walaupun dekat depan tu saya pakai aircon, tapi dia akan panas macam itu. Sebab dekat rumah ni dia tak ada apa, kipas untuk pengeluar udara yang panas tu. Jadi saya rasa dah kurang sesuai. InsyaAllah kalau ada rezeki lebih sebelum anak yang ketiga saya ni lahir, saya akan cari rumah yang sesuai lah. Yang penting saya nak cari rumah yang dapur masak dia dekat luar. Bukan dapur masak dia dekat luar, tapi tempat dia ada space lah kat belakang tu untuk letak dia punya apa, kompor tempat dia kompor tu. Jadi boleh lah saya memasak-masak dekat belakang tanpa mengacau orang yang ada kat dalam rumah macam itu kan. Sebab kalau asap uap daripada masak tu bahaya juga guys untuk budak-budak kan. Dia itulah. Tapi apa-apa, zaman sekarang ni memang sangat sukar. Sangat-sangat sukar. Kita berniaga pun agak mencabar juga sikit sekarang. Sebab daya beli orang tu dah berkurang sekarang ni. Saya terasa 3 tahun, 2 tahun lepas tak ada dah suka macam ni sangat. Tapi sekarang pun
orang daya membeli orang sangat berkurang dikarenakan mungkin sebab apa-apa mahal kan, gaji tak naik-naik, jadi macam gitulah. Lepas tu saya nak sampaikan apa lagi due date Nasha bulan September insyaAllah. Bulan ni saya akan cek jantina anak saya lelaki atau perempuan. Nanti saya akan buat video insyaAllah 18 hari bulan nanti kita orang pergi cek dekat klinik. Macam itu. Itu saja guys video saya. Doakanlah yang baik-baik untuk family saya, mana-mana yang nonton saya dulu pada sekarang. Terima kasih dah support, terima kasih dah subscribe, terima kasih dah nonton video saya, dan terima kasih dah beli makanan saya. Okay, sampai jumpa di video selanjutnya guys. Saya Tommy Pratama. Assalamualaikum dan bye-bye.